Nyolang kawan kata yang bantu ini kok. Puan antom raja kena ambak jerat. Belanda yang pak ikut raja, ipucut. Yang ini tulis awak bintik yang iput. Bak batai marmar. Nan sidadu yang kata gagung kenang parang kenang budi urinci dan. Kalau lanannya yang titengah jawab belat Jawa. Kalau ramai Jawa yang bak Belanda. Yang mati boleh urinci dan. Mutulis nan awak bintik yang ni. Soeharto, Soekarno, Cokro Mijoyo, anak ada pada-padanya. Payah kalau nyawa piakin ro dia nyo Jawa nyo musuh pusaka dia. Jawanya nak ke musuh pusaka ke mana aja. Musuh pusaka ke ro ke nyo mandu. Menyanyi ro ke mana aja. Ya nak rasa ro li mana aja. Cik anak perkara apa lu yang mari Melayu. Tetapi pakriban musuh pusakanya kajian dia semah le urang Aceh orangnya. Kakak hei bapa ni. Ajak pemulia ni. Kayak tim terima perintah ni. Kata jangke haji sebagai orang yang perintah. Ada nanggro Aceh dan ada bantah Aceh. Yang mana bukan kejadian? Bukannya? Pakriban je kejadian lagi. Pakir je lagi. Dengan buknya lagi-laginya. Bantah Aceh orangnya. Kai kianat ke negeri. Kai kianat ke negara. Kaki anak ke bantah. Atau orang menyahana takun kaki anak. Kalau mungkin hanya hana ibu dengan sengaja oleh orang Aceh. Tak hanjihan. Karena orang Aceh hanjihan kapung je. Ni kaya tim ni. Walaupun dengan hana maksud kianat. Orang yang kapung anak itu rile musuh, anak itu soleh rakan, ya? Anak itu pule yang menalai tu, atau apa yang mulia. Anak itu pule yang benar, apa yang salah. Anak itu pule yang patut, dan pun yang anak patut dah puput. Urung pengoh, anak yang muda boleh dalam siapa perkara. Jadi pelaku dia urung yang anak pengoh kena yang galak je. Ya? Peng yang nak langkih je cok, cik kedai hijau. Ni nak tahu berapa cocak cara cuma kau je. Kanya? Tu nak tu urung pengoh, kampung. Kalau dak urung pengoh kampung. Urung pengoh anak mungkin kaya, anak mungkin napang je saja. Ni cok dia urung lain. Yang lagi yang urung Aceh. Orang Aceh lagi urusnya anak itu soro ini. Anak itu pun nan ro ini. Jadi peganan ini siar Jawa kaya itu.